Okey, sekarang kita akan jahit bahagian tangan, kekek dan pesak serta poket. Okey, bahagian poket anda boleh letakkan sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Okey, ambil kekek dan pesak, pastikan bahagian untuk menjahit kekek adalah bahagian pesak yang luar ataupun paling tepi ya. Kita dah tanda semasa kita surih. Okey, letakkan seperti ini ikut tanda basi. Okey, masa nak jahit kita tidak boleh jahit sehingga habis ya. Kita akan jahit sehingga persilangan tanda basi kita kat sini sahaja. Kita akan tinggalkan setengah inci untuk sambung pada pesak sebelah lagi. Okey, boleh mula jahit daripada sini ke sini ataupun bermula dari sini ke sini ya. Peniti bagi anda newbie. Okey, saya start daripada sini. Turunkan. Pastikan jarum tu berada betul-betul di kawasan atau garisan yang bersilang ni. Okay, kita jahit ke depan sikit, patut undur. Tekan. Okay, letak pesak tu seperti ini yang dah berjahit supaya tidak keliru. Ambil pesak sebelah lagi yang juga kita tandakan kedudukan kekek kita. Okey, ambil bahagian ini ya. Bahagian ini dah berjahit, letakkan kekek tu pesak macam ni, ambil bahagian bawah kekek. Okey, sambung jahitan, ada lihat pada kekek lah, jangan tengok pada pesak, nanti keliru. So akan mula menjahit daripada sini sehingga kepada garisan yang bersilang ni. Dia dah jadi seperti ini. Okay. Kemudian tanda, ambil pembaris, tanda daripada tanda jahit tadi yang terakhir. Okay, kita tanda daripada sini ke sini 2 inci ataupun 2 inci setengah, 2 inci atau 2 inci setengah. Daripada 2 inci setengah atau 2 inci yang kita tandakan, kita ukur pula mulut poket, iaitu 5 inci. Okey, daripada sini ke sini 2 inci, kemudian kita tanda mulut poket 5 inci. Kita peniti sebab bahagian mulut poket ni nanti kita tidak jahit ya. Mula jahit daripada, pastikan kedudukan kekek macam ni. Start daripada sini, jahit, matikan di sini. Kemudian yang ini kita tidak jahit dan kita akan mula semula jahit pada tanda mulut poket yang kedua. Matikan jahitan.
Dan kita mula jahit pada tanda kedua untuk mulut poket. Jahit sehingga habis ke bawah lah. Kemudian kita akan buka kita punya mulut poket ni. Okey, sebaik-baiknya iron untuk kita buka jahitan belah kangkung kita ni, dan kita akan buat jahitan tindih di bahagian mulut poket ni. Turunkan jarum, tindih, boleh tindih kasar, besar ataupun halus ya bahagian sini. Okey, letakkan jarum, pusing. Okey, buat satu mata jahitan sebelah ataupun dua, ikut pada besar mata jahitan kita gunalah. Okey, pusing. Kemudian kita matikan jahitan kita. Okey, ini bahagian luar dan yang ini bahagian dalam. So sekarang kita ambil bahagian poket. Daripada mulut poket ni tadi, naikkan setengah inci, tanda setengah inci. Okey, bagi newbie boleh buat garisan. Okey, kemudian letak mulut poket yang paling kecil. Letak dekat atas. Peniti. Letak pada garisan yang kita buat tadi ya. Kemudian pastikan jahitan kita ni tadi kita buka dan ratakan. So peniti juga bahagian bawah. Okey, kita akan jahit di bahagian atas dan bawah sahaja. Okey, siap jahit poket. So kita akan jahit bahagian tangan. Yang ini biarkan, sekiranya tak biasa boleh je jahit kasar dekat sini, tapi kalau selalunya kita biarkan je lah. Okey, cara untuk menjahit bahagian tangan. Letak kedudukan pesak dan kekek seperti ini. Kemudian ambil bahagian tangan
Ni dalam keadaan ni yang bahagian sini bahagian dalam. Okey, letak kekek dekat sini. Kekek dan pesak di sini. Selalu jahitan ni kita akan jadi keliru lah. Jadi memastikan supaya kita tidak terkeliru atau tersilap menjahit, letak kedudukan tangan kita seperti ini, kekek seperti ini, pesak seperti ini. Pastikan juga semasa surih anda dah tandalah kedudukan poket dan pesak pada bahagian tangan. Ambil satu bahagian, sama juga macam kita jahit kekek tadi. Lepas tu ambil bahagian pesak dan kekek, ambil yang atas sekali. Ambil bahagian atas dahulu. Okey, jahit sama. Bahagian kekek ni kita tak akan jahit habis. Kita akan jahit hanya sampai dekat garisan yang bersilang sahaja. Ya. Okey, mulakan dari sini dan bahagian jahitan tadi tu kita akan buka. Okey. Untuk jahit sebelah bawahnya pula, letak juga kekek dan pesak seperti ini. Ambil bahagian bawah pula. Cara dia terbalik sebelah sana lah. Okey, mula jahit daripada tengah pula ke sini hingga ke sisi ya. Samakan. Sama juga bahagian kekek ni, bahagian bersilang ni kita mulakan. Okey, kemudian ambil bahagian hujung tangan. Ambil bahagian hujung tangan, ya ini kita tutup. Ambil bahagian hujung tangan, jahit. Yang ini kita pegang jahit sehingga bahagian kekek kita tadi. Matikan dekat situ. So telah siaplah jahit bahagian kekek, tangan dan poket. Okey, ini bahagian yang ada poket. Sekiranya tak ada poket, bahagian poket ni kita jahit sehingga habislah. So dekat sini saya dah siapkan. Yang contoh yang sebelah lagi sama je. Teknik jahitan kekek, pesak sama, kecuali kat sini dia tak ada poket. So bila tak ada poket, jahit teruslah sampai siap. Ini adalah cara jahit tangan, kekek, pesak dan poket. Okey, sekarang kita akan buat cantuman jahitan bahagian badan dengan pesak ya, ataupun dengan tangan. Caranya ialah kita ambil bahagian pesak dan tangan tadi. Okey, lipat dua untuk kita dapatkan tengah-tengah bahagian bahu kita. Okey, ini pada tangan, lipat dua macam ni. Okey, pastikan bahagian ini sama dengan bahagian ini ya. Okey, tandakan tengah-tengah pada bahagian tangan ni. Sebab yang ini kita akan sambung dengan kita punya bahu.
So bahagian, kita ambil bahagian dalam, ini adalah bahagian badan kita. Okey, ini adalah bahagian bahu. So ambil bahagian yang kita tanda dekat tangan tadi, letakkan di atas ataupun temukan bahagian luar, bertemu luar di bahagian bahu dahulu. Peniti. Okey, lepas tu kita peniti juga bahagian sini supaya mudah untuk kita jahit. Okey, samakan bahagian bawah sisi baju ni. Okey. Bila ada kita tarik dia sama Kadang-kadang dia tak sama kat sini, kita adjust sikit. Okey, peniti dahulu. Okey, sebabkan kat sini tak sama kerana apa? Kat sini bahagian sini dia ada bahagian lengkungan sikit masa kita buat pola kan. Jadi yang ini mesti bahagian bawah ni mesti rata mesti rata. Melengkung ni nanti masa kita jahit kita bentukkan sedikit, nanti dia akan sama semula. Okey, kita akan mula jahit, peniti juga di sebelah lagi. Kita akan mula jahit daripada bawah sehingga atas bahagian bahu dan sambung ke bahagian sebelah lagi. Okey. Okey, semasa jahit boleh samakan, tarik sikit, pegang dua-dua tangan ni, tak macam ni, dan handle pegang yang ini. Ni pegang bukan tarik ya, pegang saja. Jahitan belahan kangkung kita. Okey, semasa kat sini dia ada sedikit lebihan. Apa yang perlu buat, tengok jari saya sebelah sini, pegang dan yang ini bahagian badan tarikkan sedikit, pegang juga yang ini. Dan kita masa jahit tolakkan sikit lah. Ataupun tangan yang ini kita bengkok-bengkokkan sedikit. Okey, siap untuk jahit cantum, badan dan pesak baju kurung, pesak buluh kita. So ini bahagian dalam. So nanti untuk kekemasan, pastikan anda semua gosoklah setiap kali langkah atau proses jahitan kita. Okey, siaplah baju untuk kurung pesak buluh.